Rumah Manjung bawah 200,000. Lokasi yang terbaik lah. Tu jalan utama. Straight sana boleh sampai ke Hospital Manjung. Okey, saiz rumah ni 22 kaki lebar, 70 kaki panjang. Owner dah pasang ni, awning baru ni. Baru pasang. Sekarang owner ni, owner pula, rumah ni matahari naik . Sini belakang matahari petang. Rumah ni design rumah macam kos rendah, tapi dia bukan kos rendah, dia status kos sederhana. Tapi dia punya, dan lantai dia pun pattern lama lah. Tapi condition rumah ni cantik lagi. Mana kalau nak beli terus duduk tu pun boleh. Cuma nak kalau macam ni kena letak tikar getah ke PVC tu apa tak tahulah. Macam ni lah. Ini bukan lantai asal ni. PVC punya lantai tu. Rumah dia ada 3 bilik tidur, 1 bilik air dan sekali tandas. Ini bilik tidur pertama. Yang ni ruang makan. Okey, ceiling dia tinggi. So pengudaraan dia cun lah. Ada 1 tingkap belah atas. Yang ni bilik tidur yang kedua. Dia ikut ceiling tinggi lah. Ada suis lampu 1 untuk kipas. Kena guna kipas dinding. Ada kesan bocor kat sana. Yang ni tak ada masalah sangat. Okey, belah belakang ada 1 bilik tidur. 1 bilik tidur ni pun cantik. Ada kipas lampu siap. Dan ini bilik air dan sekali tandas tu lah. Free gift kolah ni. Okey, ni bahagian dapur. Bahagian dapur, kabinet ni cantik lagi, boleh guna. Tak ada reput ke, kesan anai-anai ke, tak ada. Okay, ni kalau nak cantik letak tiles lah, tabletop ni. Dengan lantai ni pun, lantai jenis tiles pattern lama yang kecil tu. Kalau nak cantik, kena buang buat tiles baru. Okay, belah belakang pun ada lebih kurang 10 kaki panjang. Dah siap awning. Tapi awning dia separuh lah. Okay, separuh lagi open minded. Untuk berkebun ke apa ke, adalah ada cahaya matahari sana. Harga rumah ni paling murah lah dekat Manjung ni. Tapi nak tip top condition tu tak adalah.